Dekat akhirat nanti, boleh ke penghuni syurga tengok keadaan penghuni neraka? Dan boleh ke mereka bersembang-sembang? Okey, baik. Dengar sampai habis dan sebarkan video ni. Basically, penghuni syurga boleh tengok keadaan penghuni neraka, tapi penghuni neraka tak boleh tengok keadaan penghuni syurga. Bahkan bau syurga pun penghuni neraka tak dapat bau. Saya nak kongsi dengan korang semua satu ayat Quran, yang mana bila saya baca ayat ni, saya rasa sangat takut nak buat maksiat sebab saya tak nak masuk neraka. Yang mana Allah ceritakan, time penghuni syurga bertemu penghuni neraka. Penghuni neraka tu kata, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Maksud dia apa? Penghuni neraka panggil penghuni syurga dan bertanya, boleh tak korang bagi sikit kami air dari syurga atau apa-apalah nikmat rezeki yang Allah bagi korang dalam syurga tu? Tapi penghuni syurga jawab, sorry, tak boleh. Sesungguhnya nikmat-nikmat syurga ni diharamkan untuk orang-orang kafir dan juga penghuni neraka. Bayangkan sahabat sekalian, tengah terseksa, kepanasan, kehausan, nak setitik air dari syurga pun tak dapat sebab mereka kufur dan maksiat pada Allah dekat dunia dulu. Ada orang kata, takkanlah nak setitik air dari syurga pun tak boleh, kenapa berkira sangat? Yelah, kat dunia Allah dah bagi kita macam-macam nikmat. Bahkan ketika kita bermaksiat, Allah bagi kita nikmat juga. Dari kecil-kecil nikmat sampai sebesar-besar nikmat. Tapi kita masih sombong dengan Allah, tak syukuri dan hargai nikmat Allah, tak mentaati Allah, siap guna nikmat untuk maksiat, merungut, memanjang. Time susah lupa Allah, time senang pun lupa Allah. Tapi Allah masih tak pernah berkira-kira dengan kita. Allah bagi kita macam-macam rezeki dan nikmat, tapi kitalah yang selalu berkira-kira dengan Allah. Nak guna 5 minit untuk solat pun kita tinggal. Nak luang berapa minit baca Quran pun kita berkira. Nak sedekah pun kita berkira, kedekut. Tapi Allah baik. Allah masih hantar orang untuk nasihat kita, tegur kita, sedarkan kita supaya kita berubah dan masuk syurga. Tapi kita masih pilih untuk tolak teguran dan kekal dalam maksiat dan dosa. So, jangan salahkan Allah bila masuk neraka. Salahkan diri sendiri sebab Allah tak pernah menzalimi kita. Sebab kita yang pilih nak jalan maksiat. Sahabat sekalian, moga Allah pelihara kita daripada neraka dan moga kita semua dapat masuk syurga. Dan kalau korang nak belajar berubah, nak belajar hijrah, nak belajar tinggalkan maksiat, saya suggest dapatkan buku saya, Tuhan Aku Ingin Hijrah. Dalam buku ni saya cerita macam-macam cara untuk tinggalkan maksiat-maksiat yang bersarang dalam hati dan macam mana cara nak jadi orang yang lebih baik. Tekan di beg kuning sekarang, ada diskaun. Moga bermanfaat.